Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, so macam mana tengok tajuk aku hari ni, yang mana aku nak review sebiji lagi writer matchbox Porsche. Macam video yang lepas aku review Porsche kan. Ni pun aku akan review Porsche agak dan color orange. Okey. So jom aku review dekat apa Porsche daripada matchbox ni yang warna orange ni. Okay geng, so ni matchbox Porsche yang aku nak review dekat apa. Yang ni dia special card kan ni. Sebab dia yang ni dia 70 tahun anniversary matchbox. Dan dia ada banyak variant lah. Saya tunjuk dekat apa. Dia ada dia punya geng-geng dia. Okay, so yang ni aku dapat yang nombor 6. Ni detail dia 0606. So yang ni Porsche yang ke-6. Dan nama Porsche ni 1971 Porsche 914. Okay, color dia color orange. Macam video lepas aku dah pernah review dekat apa yang warna orange kan. So yang 70 years ni sebab dia warna orange, aku beli warna orange. Okay, sebab aku collect warna orange kan. Aku faham dah. Okay, jarang-jarang matchbox dia buat macam variant macam ni lah. Yang ni 70 anniversary, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji writer. Okay, so untuk yang Porsche ni dia ada banyak. 1971, lepas tu Porsche Cayman, Porsche Cayenne, Porsche 911 GT3, Porsche Panamera dengan Porsche Rally. Dia ada 2, 4, 6 biji writer lah. Tapi aku dapat yang ni 914. Ni pun aku dah kira bersyukur ni dapat ni. Sebab nak collect 6 biji tu memang sangatlah payah. Okay, so ni writer dia. Okay, so kita first kali aku akan tunjuk dia punya overall card dia. Untuk writer ni kan, dia keluar tahun, saya tunjuk dekat apa, tahun 2022. So nak dapat condition yang sangat cantik tu amatlah tipis lah. Kalau dapat tu kira macam rezeki lah atas seller. Okay, macam yang aku dapat ni first kali, macam biasa kita akan tengok dia punya soft corner nampak. Soft corner dia memang tak cantik lah. Siap ada jehut cantik, cuma yang kat sini dah ada rosak. Dia dah ada apa, crease lah, crease kat sini. So tapi tak apalah, yang ni pun aku dapat harga jackpot kan. So dia punya blister cantik, tak pecah. Detailing lawa buat belakang, detailing dia cantik. Punya bumbung memang unik lah, tulisan Porsche. Sport rim dia pun lawa. Detail depan pun cantik. Base bawah plastik. Tapi sangatlah cantik lah ni. Aku memang fall in love lah. Tengok dia punya main tone color, punya grafik cantik. Memang unik lah writer Porsche ni. Tak sangka aku boleh dapat yang ni untuk buat collect. Okay, so siapa minat Porsche pun wajib dah benda ni. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum, mana Ca pagi ni. Jadi kalau apa nak beli writer ni, aku dah standby link kat bawah ni. Assalamualaikum.